Kalau item yang besar-besar, cuba tengok item bunga emas. Bunga emas. Ni yang besar-besar ni. Item yang besar-besar ni 100 gram, 50 gram. Ni Public Go tak boleh post postage item yang paling besar Public Go boleh post ni je tuan-puan. 5 dinar ni 21.25 gram. Satu parcel yang Public Go boleh cover yang ni je. Sebesar ni. Yang lebih besar lagi kena set appointment. Tengok ni Public Go tulis appointment only. Set appointment lah. Pergi collect stock. Macam mana nak set appointment? Ni klik me my appointment. Pilih. Okay, yang ni CSO order. Ni pembelian biasa bukan gap ini GSAP. GSAP maksudnya Gold Silver Accommodation Program. Klik. Pilih mana cawangan yang terdekat dengan tuan-puan. Set appointment. Okay. Beli hari ni, esok boleh keluarkan terus lah. Sebenarnya kalau item-item besar. Kalau item kecil, beli hari ni boleh minta Public Go postkan terus. Ataupun okay, ni lagi best lagi best. Benda lagi best. Ni tuan-puan boleh juga keluarkan di Gold ATM. Ni our ATM ni. Ni branch, ni our ATM. Tuan-puan cuba tengok mana Gold ATM paling dekat dengan tuan-puan. Boleh pergi keluarkan terus. Ada dealer Public Gold, dia pergi depan Gold ATM, dia top up dah ni, lepas tu dia keluarkan. Boleh juga. Sebab kalau beli direct dekat situ harga lain. Nak murah, beli top up melalui akaun Masgap, lepas tu keluarkan di Gold ATM. Tengok. Mudah. Public Gold ni setakat saya dah 14 tahun, saya tengok tak ada lagi lah platform yang menyediakan kaedah menabung emas dan mendapatkan emas fizikal paling mudah dan paling murah, paling semudah dan murah macam Public Gold lah. Tak ada lagi. Mudah dan murah. Bila saya cakap murah, maksudnya murah emas fizikal lah. Saya tak cakap emas digital lah. Tuan-puan tengok dalam bank emas tu murah tu, itu bukan emas fizikal macam ni. Nak keluarkan emas fizikal, nanti tuan-puan kena bayar macam-macam charge. Macam-macam charge tersembunyi lah sekali. Bila sampai emas di tangan, mahal juga. Okay.